Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ketua Projek Kebun Komuniti Melon Selangor. Yes, Melon Selangor. Jun, saya ini namanya SM Bersara Sayuti. Okey. Saya bulan lepas saya tengok kecil je pokok ni. Sekarang dah berapa bulan dah besar ni? Berapa bulan je? Dah tambah bulan, berapa hari? 25 hari baru. Ya. Mak Dia tu cepat dia ya. kumpul air, dia lembab. Ni macam ni mungkin bulan puasa berbuah je. Yes, Ada bulan tanam, puasa, dia ada hujung tanam bulan dia. puasa boleh menuai dah. Semua macam tu. Boleh menuai lah. Saya tengok banyak pokok. Saya rasa dalam 80 pokok ada tak? Semua 160 pokok. 160 pokok. Tanah tu tanam pakai tanah. Hari ni kita ada program apa Jen? Program buat Perdebungaan. pendembungaan. Banyak Jantan dan betina lah. muslimah datang ya. Kita panggil siapa tu? Siapa pakar dia? Syafiq, Dr. Syafiq. Dr. Syafiq. Tak ada doktor. Dr. Syafiq. belum pernah belajar PhD juga. Okey lah dia je. Okey. InsyaAllah lah boleh InsyaAllah, nampak dah hasil dia. InsyaAllah ada lah. Ada lah ya. Oh, itu dah dipotong tandanya. Saya ucapkan tanya lah je ni. Terima kasih banyak. Nama saya Cik siapa? Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq tadi. Saya daripada Fast Agrotani Farm. Okey, hari ni kita ada program perdebungaan Pendebungaan. Melon Selangor. Ya, betul. Dan sekarang ni sesuai usia berapa pokok ni untuk kita buat perdebungaan? Sekarang ni berapa bulan? Dalam 25 hari selepas tanam hingga 30 hari. 25 hari hingga 30 hari. Itu dalam proses pendebungaan. Okey, saya nak tahu macam mana cara-cara perdebungaan. Boleh Boleh. tunjukkan? Pasti mana jantan mana betina kan? Cik. Dia bunga betina biasa dia dekat tunas. Bunga betina biasa kat tunas. Dan dia mempunyai kantong lah. Dia mempunyai jantung. Okey. Kantong. Gantung. Okey, saya faham. Kantong. So bunga jantan dia dekat batang ni, batang utama. Oh, bunga dekat batang utama. Kemudian kita Ambil kelopak ni, lopak ni. pek dia. Ini pendebungaan dia. Okey. So kita tenyeh je. Tenyeh macam tu je. Tapi jangan tenyeh kuat, takut dia Okey. berair. Berair Baik. takut tak jadi. Okey, so kita dah kahwinkan dia. Okey. Kita buat tanda. Oh, kita buat tanda. Ha. Bermakna ini dah kita Kita dah buat- kahwinkan dia. Kita dah kahwinkan dia. So senanglah kalau proses semua. Mana yang kita terlepas pandang tu buah tu, kita boleh tahu mana Okey, dah kahwin. okey, selepas ni berapa lama tempoh kita nampak dia punya hasil dia punya Okey, ini dalam 2-3 hari, bunga betina ni dia punya kantong ni dia akan membesar, memekak. okey, bengkak kemudian Dia akan bentuk buah. untuk buah lah. Dia nanti dia akan putih, dia akan besar. Kalau kita buat perdebungaan dia akan jadi buah tu ya. Dia bunga dia, dia punya ni apa serbuk dia, dia berat, dia payah. Melainkan kalau ada serangga, macam semut ke. Sekarang serangga tak ada dah kan. Serangga tak tu ada. masalah Kalau tu, ada ya. semut ke, semut akan pergi kat sini. dia akan pergi sini dia menjadi. bawa lah. Dia bawa. Okey. Okey, satu dah settle. So kita cari lagi. Cik, kalau tak payah pakai gunting, potong je boleh. Boleh tapi pastikan potong betul. Satu lagi ya. Contoh lagi satu. Kita dah jumpa dah. Ini nampak. Tu bunga betina. Kita ambil bunga jantan. Ini jantan. Ini. Kita buka kelopak dia. Ini ke dia punya dummy ni apa panggil? Apa ke nama dia? Spora dia, spora. Spora. Spora tak silap saya. Okey. Kita Letak sini. ini tu. Dia jantan dekat batang, betina dekat salur-salur, cucuk-cucuk. Cik, biasanya hasil buah tu dari satu pokok tu berapa biji? Okey, dalam satu pokok, kalau kita buat sebiji, dia akan membesar. Dia mencecah 3 kilo. Macam 3 kilo. So kita nak ikut market dia. Kalau 3 kilo ni, kalau kita jual sekilo 15, agak kasar lah, RM45. So kita buat satu pokok ni 2. 3 tak boleh. 3 dia akan jadi kecil. Kecil buah dia. Dia akan makin kecil. Kalau 2 ni, dia akan jadi satu buah tu sekilo lebih, satu buah sekilo lebih kurang. Mana satu pokok tu kita buat 2 perdebungaan lah. 2. Biasa kita satu pokok ni kita akan pilih 3. 3. Lepas tu kita akan pilih 2 yang terbaik. Mungkin kalau tak jadi macam mana? Kalau kita tengok hasil dia. Kalau kita dengan mungkin tak. Dia akan ada lagi bunga di atas. Kita akan buat lagi. Kita akan buat lagi sampai dia jadi. Okey, macam itu. So dia punya bunga betina ni, kebiasaan dia sehari je kembang.
Okey. Lepas tu dia akan tertutup. Dia tertutup, maknanya kalau kita lambat penumbuhan dia tak jadi buah. Jadi buah. Tak jadi buah. Oh, bila jantan tu dah tutup, dia Betina. yang betina ni, dia jantan tu. Jantan ni dia akan keluar selagi pokok tu tak ada buah. Oh. Lepas pokok tak ada buah, bunga jantan tu dia takkan ada. Kalau jantan tu kalau dah kuncup, dia tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Oh, dah kucup lah. Dah tak subur lah. Dah dipotong lah kak. Yelah, kena hari-hari Kita kena pantau hari-hari ni. Kita pantau hari-hari lah ya. Dalam 5 hari ni kita kena datang tengok kalau ada ramai ke kan. Bagi-bagikan ni. Macam sini selalu orang Bagi-bagi kerja lah. satu, 2 orang ke ya. sini Dua. dua. Sebab kita komuniti kan. Komuniti kan. Kayu bagi ni. Tak adalah kelang kabut berterabur kan. Tak ada Ada yang dah berterabur. buat lagi. Ha. Dah 2 kali buat pendebungan. Berbanding kita jalan tu seluruh sana pokok pun dia tak terganggu. Ya betul. Ini kena sentiasa bertutup. Sebab dia apa? Untuk Kenapa? elakkan serangga masuk. Elak serangga masuk. So greenhouse ni kita nak, orang kata kalau pokok ni terjamin lah daripada serangga. Serangga lah. So penggunaan racun kimia tu tak ada. Mai ramai. Ramai. Hari ni kita buat apa? Kita untuk mengkahwinkan melon Antara bunga jantan dan betina. Okey. jantan dengan bunga betina. Mengkahwinkan. Okey. Mendebungakan. Pentebungaan. Pendebungaan. Dah pandai buat ke? Boleh? InsyaAllah hari-hari temankan suami. Ya. Satu tengok air. Oh air tu. Baja. Oh. Saya memang berminat dengan tanaman hidroponik. Terutamanya melon sebab Yang dia berpotensi tinggi. okey. Kemudian penjagaannya sebenarnya taklah susah. Cuma Kita kena rajin hari-hari pantau, tengok dan belai lah. lain lah. Apa-apa tanaman kena belai. Kena belai. Okey Salia. Assalamualaikum. Lacak. Astagfirullah. Macam okey Salia program hari ni. Program dalam bulan ni program insyaAllah banyak. Ya. Mula program Puan Rosmila. Cendol. Buat cendol. Kedua akan program Khatam Al-Quran. Bila? 4 hari bulan. 4 bulan. Rabu, pagi. Pukul 8.30 pagi. Nanti wawal lah kan lah. InsyaAllah. Saya Lepas datang tu lah. baru nanti hari Sabtu program Ustazah Maliza. Jemputan khas Ustazah Hasnah daripada Banting. Andai. Nah, yang ini jantan. Ini jantan. Ambil ni betina nampak ni kembang. Ambil yang ini, Cocok tunjukkan di sini. Setelah di sini potong 1 2 3 potong. Lainnya bunga jantan betina. Yelah, Betina ni kembang. Sentiasa. Dia kuncup. Dia kuncup. Biar je kat bawah dulu bagi dia daun dia elok.